Kawasan Felda di Johor, Felda Inas, Negara Johor. Apa berlaku? Dua orang pelajar, Nur Hazim Kamaruzaman 17 tahun dan Nur Alif Ikhwan 16 tahun telah meninggal di tempat kejadian. Naik motor pergi sekolah, dia elak lubang dan terlanggar lubang dan akhirnya dia meninggal di tempat kejadian. Johor memang ada banyak masalah jalan, dan khususnya di Felda Inas ni, jalan-jalan tersebut memang teruk. Johor adalah satu-satunya negeri di mana duit maris, duit maintenance jalan raya nak maintain ni diserahkan kepada konsesi. Dia buat satu konsesi, di mana konsesi ni pula dia tak payah tender lah. Kalau kita PBT lain, negeri lain, dia ada cabut undi, ada tak? Ini dia serah semua pada satu konsesi, dan kita semua tahu dia bukanlah rahsia ada siapa di belakang konsesi ini.